Turun. Ke. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi, geng. Semestinya kita nak meneruskan konten di Ahtok Channel pada pagi ini, geng. Okey, untuk video pada hari ini, aku nak pergi ke sebuah kolam yang bertempat di Rawang, Selangor. Okey, kolam ni nama dia tak silap aku, Kolam Batu Arang dekat Rawang, geng. Okey, untuk kolam ni aku first time turun. Actually it's the first time turun aku dekat sini, kolam ni. Ini hari aku tak seorang-seorang, aku bersama dengan sahabat aku iaitu Chef Along Channel. Lepas tu kita ada seorang lagi sahabat kita iaitu Pok Suwan. Pok Suwan yang buat rod custom kan, dengan ada umpan mancing juga, umpan Pok Suwan tu. Kita bersama dengan dua sahabat kita lah, kita nak pergi ke Kolam Batu Arang yang terletak di Rawang, Selangor. Okey, ni aku tengah menunggu Along siap-siap sebab Along pun pagi ni baru balik kerja, geng. Tapi disebabkan dia semangat, dia ajak aku semalam. Dia kata dia nak turun Kolam Batu Arang. So aku ada masa free pada hari ni. Kita luangkan masa bersama dekat kolam tu. First time lah. Along tak silap aku, Along dah 2-3 kali dah ada pernah pergi. Aku tak pernah buat konten kat situ. So ini hari aku nak buat konten kat Kolam Batu Arang. Okey, mantap. Korang di luar sana apa khabar? Sihat ataupun tidak? Aku sentiasa doakan korang diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan insya-Allah mudah-mudahan, amin. Okey, kepada yang baru singgah di channel YouTube aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, share, like serta komen Ahtok Channel. Ahtok Channel, geng. Nampak lambang macam ni? Itulah page untuk YouTube channel aku, padu. Okey, kita jumpa dekat kolam. Nanti aku update semula. Okey, korang stay tune dengan video. Mantap layan. Okey guys, alhamdulillah aku dah sampai dekat lokasi pada pagi ini. Kita buat konten. Semestinya aku cakap tadi, hari ni aku nak mancing dekat Rawang iaitu Kolam Batu Arang. Okey, untuk info, Kolam Batu Arang ni adalah first time aku turun kat kolam ni lah. Memang aku tak pernah turun dan tak pernah buat video kat kolam ni. Okey, aku nak tunjukkan sikit macam mana environment dekat kolam Batu Arang ni. Dia ada 3 kolam, geng. Sana ada 1, sini 2. Okey, belakang ni 3. Okey, untuk info pengetahuan, kolam yang belah hujung sana tu, itu adalah kolam dibuka secara harian. Tapi untuk kolam yang ini dengan kolam belakang adalah dibuka pada hari Sabtu dan Ahad saja. Okey, dia ada ranking semua. Alright, dia ada ranking. Lokasi sangat selesa, kita boleh parking kat sini. Okey, dekat tengah ni kita boleh parking. Alright. Kalau belah sana tu, kalau duduk belah sana kau kena parking belah sana lah. Ada belah sana pun ada parking, belah sana. Memang cukup-cukup selesa kolam ni. Memang padu, geng. Tapi pagi ni alhamdulillah tak ramai pemancing, ada dalam 10 orang macam tu lah. Okey, untuk tiket bayaran masuk, ini hari aku masuk, bayar tiket RM40 saja. Kau boleh mancing sampai pukul 3 pagi. Kepala otak dia, aku tak pernah pergi kolam yang boleh mancing sampai pukul 3 pagi, bayar RM40 je. Ui, gila, geng. Memang best lah. Kolam ni kita nak layan. Okey, kalau kolam kat belakang, aku nak baca kat kolam belakang tau. Okey, kolam belakang tu dah ada saiz rempit. Kita nak tengok. Okey, bukan rempit saja, ada ranking. Tapi orang kata saiz besar ni memang lambat sikit makan. Kadang-kadang kalau ada rempit ni, rempit makan dulu. Okey, tapi memang syok, geng. Memang best. RM40 mancing sampai pukul 3 pagi, geng. Takkan aku nak mancing sampai pukul 3 pagi. Gila, esok kerja kan. Kita mancing tengok lah berapa jam, dalam 4 jam, 5 jam, macam tu je lah. Okey, ini hari macam aku cakap, kita bersama dengan Chef Along Channel. Okey, ni Chef Along Channel tadi dia dah gerak. Chef Along Channel ini hari dapat road baru. Ni dia buat daripada Pok Suwan Studio. Okey, so Pok Suwan, ini dia Pok Suwan ni kita. Ni dia Pok Suwan kita. Yang tadi aku cakap, Pok Suwan ni adalah salah satu custom road studio Pok Suwan ni, geng. Padu Pok Suwan ni. Bila nak buat? Waduh, itulah insya-Allah, geng. Tengah cari modal, geng. Makan modal, geng. Okey, jom kita mancing. Alright, kita ada lagi 2 kawan-kawan kita ni, member Pok Suwan. Siapa nama orang? Amdan ini? Man, gila. Dua-dua ni. Ni orang kata askar-askar Pok Suwan ni, geng-geng dia. Alright,
Pok Suwan daripada Shah Alam, kita orang daripada Sungai Besi. Kita tengok macam mana geng ini hari hasil. Mesti adanya. Aku dapat rasakan padu-padu mantap. Bayan, kau boleh subscribe atau channel Padu, okay? Mantap. Okay guys, kita dah kepal-kepal geng. Ini hari kita menggunakan pellet. Kita ada bawa dua lah. Pellet ada, pellet ada. Lepas tu roti pun kita bawa. Alright. So ni dia pellet. Aduh, kawan dah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tak pecah. Aku kadang baling pecah. Okay guys. So kita settingkan drag balik. Ini aku guna set ni macam biasa lah. Shimano Twin Power saiz 4000 PG. Menggunakan Maguro putih. Ni. Okay. Okay guys, so ini hari kita punya umpan. Ini ada pellet peram Along buat. Okay. Ini saya ada potong roti semalam 3 bandel. Pellet ni sebenarnya dah perak. Okay, ini Along tukar bancung. Tambah sos sikit. Sebelum nak main orang tambah sos dengan kuahkan kacang. Okay, padu pula. Produk cek umpan semua. Ni produk cek umpan sos kuah kacang. Ini ada strawberry jebat. Okay. Sos pandan tuah. Kongkang kacang bila ni tori pun ada lagi. Okay. Kita ada chef flavor dan nas makisa. Padu geng. Kita tengok geng macam mana. Padu tak padu, layan geng. Guys, kawan kita dah pacak geng. Padu lah. Power lah abang ni. Pandai mancing. Patutlah pandai mancing. Dia pakai baju Sri Baju Terkala. Warna merah tu, limited tu. Ikan dia saiz dalam 8 kilo dia kan. Kilo lah. Aduh lagi. Okay. Stay tune. Okay guys, dia dah naik-naik tu. Itu tilapia lah ni. Aduh, janganlah bagi harapan, janganlah. Tapi dong, ini tilapia ni tilapia Thailand tau. Kosong-kosong. Kita tunggu. Aduh. Tarik lah, okey. Mantap, semua balik, mantap. Okay guys, alhamdulillah Chef Along Channel dah pacak. Oi, bagi makan ayam ah. Lu rendah dulu ikan. Along dah pacak geng Alhamdulillah geng. Bau seekor dah lengur macam ni geng. Macam mana? Macam mana nak? Macam mana tarik gorgon lagi? Bau seekor dah lengur ni. Ni kapal. Rendah. Sikit lah. Balikan dekat belikat dia tak siap. Alhamdulillah geng. Along pacak. Road Custom Studio Pok Suwan. Lebah. Ikan timbul. Anda lah ikan. Ni gabungan kan. Ikan bersama mana awak? Gabungan Chef Umpan bersama dengan Custom Road Pok Suwan. Wow. Tengok hasil dia. Ikan bersama mana ni? Slipper saya sebelah nampak. Ikan semua sehat-sehat. Mantap. Memang recommend lah. Mantap, Ayan. Mantap. Alhamdulillah Pok Suwan. Pam lagi. Kosong ni. Tak adalah. Alhamdulillah. Bonggol Dan. Sekejap. Tak ada Dan. Tak boleh ni. Tak masuk. Tanggup dia kecil. Okey. Kosong tak. Tak ada. Alhamdulillah geng. Padu. 10. Saya geng. Tok mulut ni. Sumbing mulut Aku dia. cakap bila dapat sentap sikit. Tebal bibir dia. Bibir dia tebal. Dia dah memang daripada tangan. Angelina Jolie. Bukan dia sebab dah banyak kali kena mata kail. Ya, dia dah jadi tebal lah. Dia dah lali. Bila kena Kita tengok Along bancuh. Tutup yang selalu. Bancuh roti. Ini Kongkang kacang. Empat botol lah pakai dulu untuk 1,5 atau 1 buku lah. Untuk 1 buku lu pakai lebih kurang 1/4. Okey. Along
Standby je orang tolong. Oh, nak pacak lagi kan, nak pacak lagi kejap. Tunggu. Cakap dia tunggu kejap. Tunggu kejap, tengah busy. Nah itu pakai pandan tua. Ni yang settingan pandan. Nah, ini lebih kurang dalam 4 tutup lah. 4 tutup. So, kawan-kawan kata. Senang ya kerja dia, nampak tak? Nampak tak? Kawan-kawan kata. Lepas tu geng, lepas tu aku nak tambah satu lagi barang rahsia. Minyak ulin toyol. Minyak ulin toyol. Nak pakai satu tutup je. Wah, cuba kan. Okey, satu tutup je kan nak pakai. Anggaran satu tutup je. Long, ada long. Okey, dah. Ha? Dah ada ke? Rasanya ada ni. Kita gaul ni. Gaul. Jap, tengok dulu. Okay, gaul. Bau dia. Bau dia sedap geng. Bau dia sedap geng. Kita nak pakai roti potong. Bau dia sedap geng. Okay. Kita gaul. So kan, kita sambung balik tadi. So ini gabungan. Setting 3 lah. Kang, pandan buah, ulin toyol. Jadi, sekarang jangan 3 ni. 3 sekawan. Macam mana bau dulu? Let's go. Bau dia. Okay, so untuk setting satu buku roti. Yang ni dalamnya ada 3 buku. 3 buku. So kita setting untuk satu buku. Okay, cukup. So kita kocak-kocak dia. Ni kita kena ikat balik kan. Nanti kotak dia kering. Dah goncang-goncang geng. Dah siap dah. Semua ABC dah siap dah. Nampak tak? Suanggaran. Okay guys, aku masih lagi nak tunggu pacak ni. Pacak-pacak lagi geng. 2 orang. Dah 2 ekor, seekor, 2 ekor. Ui, panas geng. Mana ikan ni kan? Aduh, kalah aku ini hari ni. Minta ada pacak ni, insyaAllah geng. Sekejap lagi kita tukar roti. Tadi pellet kan. Sekejap lagi kita tukar roti, kita tengok geng. Tengok macam mana geng. Oi, geram ni. Tak pacak lagi ni. Dah lama tak naik patin ni geng. Okay, kita stay tune. Kita tengok kejap lagi pacak. Aku terus update geng. Pastikan kita pacak hari di Atuk channel geng. Okay, geng-geng kita semua dah pacak. Okay, korang stay tune sekali video. Jangan skip video ni, tunggu sampai habis. Okay, support aku di Atuk channel. Mantap. Okay guys, kita tukar roti pula. Okay, kita guna ni lah. Yang tadi kita tengok video alu mancu kan. Sudah roti dia. So ini aku guna pambut ni. Pambut Eko Kingsley orang panggil. Istilah dia lah. Ni ibu dia. Dan ni layang. Biasa dia akan ambil yang ni. Yang ni sebagai yang betul rasuah dia. Okay, memang panjang lah. Baik, kau boleh tengok okay, kita buat balingan. InsyaAllah, mudah-mudahan geng. Stay tune guys, kita nak buat balingan. Kita tunggu dulu. Ni ada brother kita pacak. Okay, dia dah dekat dah. Okay, kita buat balingan menggunakan roti pula. Bismillahirrahmanirrahim geng. Semoga ada hasil. Okay, kita baling depan jauh sikit. Okay guys, alhamdulillah. Tapi kena badan. Basah. Besar. Uish. Ui, kasar geng. Tapi kena tempat lain Ui, kasar geng. Tidak boleh. Ada mana tadi satu lagi? Belakang. Ui, kasar. Ada pula. Bol saiz geng. Ada. Satu buntut. Ada. Oh, ni pegang. Roti. Timbang. Okey. Tengok geng. Kita nak timbang ni. Sama ada dia layak ke peringkat roti atau tak. 13 lebih kurang. Relax, bagi kerja sama. Sama. Ui, 15. Geng, 15. 15 geng. 15. Aduh.
Okay guys, kita buat bancuan baru geng. Tadi dah habis, tapi tak ada sambung lagi. So untuk bancuan baru ni, aku mesti lagi menggunakan roti. Aku guna strawberry jebat. Okay, so strawberry jebat. Yang ni kat sini tulis genas, tapi ni chef flavor durian. Okay, ini dengan kongkang kacang. So aku cam 3 barang. Ni hasil dia geng. Baru dia main padu lah. Kita tengok geng macam mana. InsyaAllah ada hasil, ada update. Okay, masih dah minggu pacak ni. Kawan-kawan lain dah pacak ni. Barunya aku bancu baru. Ni bancu tangan aku geng. Kita tengok tangan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, ini dah umpan yang tadi saya bancu. Kita tengok geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cari strike ni untuk lesen 224 kolam air tawar. Okay, tak setting balik ke kili aku ni. Masa ke kili aku ni, kili aku sengit pula ni. Alright. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lucut. Putus. Okay kan. Alhamdulillah. Kanan, kanan, kanan. Kanan. Ya. Ni. Boleh start lah. Wah, dah kiri ke? Ha. Ush. Bintang. Oi, putus. Ha? Putus ni, putus. Putus. Pucut. Aduh. Ah! Tipu! Okay guys, buat penat aku guys. Aduh, lucut geng. Rasa kena badan bawah tu dia datang melintang geng. Aku tak tahu yang cakap macam mana geng. Fast. Nak naik ikan jangan spray pakai mata 3 tengok badan. Aduh, hai dah ada. Dah ada. Lucut. Macam mana long Ha? Balik long jom. Tak tahu macam mana atuk nak Aduh. buat. Ni setting umpan yang saya setting. Tak tahulah, umpan bukan tak berhasil. Umpan dia. Berhasil. Tapi itulah, tak tahulah. Aduh. Tapi Aku rasa kan, aku rasa lah. Kau kena potong misai kau. Baru ikan suka kau. Aku rasa ikan takut. Ikan tu takut tu. Aduh. Aduh. Tapi okey tak long untuk setting yang saya buat ni? Okey, ngam. Bau dia okey Ngam, bau cantik. Alung berapa kali dah yang ni? Ucut banyak kali, 4 Banyak kali kan? Yang saya setting kan? Ucut naik satu. Ni ah. Kau pakai strawberry. Saya pakai strawberry, Mana kongkang dia? kongkang sama dengan durian. Oh. Aduh geng. Sayang geng. Aduh. Macam mana geng? Saya rasa ni Pok Suwan mesti ada dia jahat dia kata, "Oi, atuk lucut. Kita tanya dia balik.
Baik cakap dalam hati ni ada apa ni? Kena mandi bunga. Aduh. Masalahnya air aku dah bawa tapau. Ikan lucut. Bak padat. Dia dah buat main lucu tu. Aduh. Belanja makan baru naik ikan tu. Aduh. Dia belanja air, ikan makan cepat. Tapi tak naik. Dia kena belanja makan baru ikan naik. Lepas tu selamat KFC jauh geng. Kalau KFC dekat dah kena belanja KFC ni geng. Aduh, tak apa geng, kita buat balik lah. Okay, right, mantap. Yes. Kena, tak kena, jauh je. Okay guys, alhamdulillah. Kena. Okay. Kena. Ni. Dah ada satu mata ke ni? Kita sampai. Tak apa, angkat tangguk dulu. Boleh. Dia cetek ni. Sekejap bang Okey. Baik sebelah abang ada mata Okey. Guys, alhamdulillah naik. Okey. Benar malu Kita lepaskan. Baik. Lepas. Ini alhamdulillah geng. Oh, tengok. Okey. Okey guys. Letih geng. Alhamdulillah aku dah berjaya naikkan 2 ekor geng. Dah ada lesen 204. Tapi memang tadi memang gila bentung aku habis. Yang dah pacak lucut. Memang lambat geng. So Alung settingkan untuk saya balik dengan teknik yang betul. Alhamdulillah aku dah berjaya naikkan 2 ekor patin. Pancang apa mana ni? Aduh. saya punya. Tak tahu dia cakap macam mana. Dia cakap dengan Alung. Terima kasih Long Lepas tu saya padu geng. Alung padu geng. Ilmu tak kedekut geng. Pacak lagi geng member kita. Pacak lagi. Aduh. Pacak lagi geng. Okay. Pacak lagi geng. Gila lah. Tepung lah. Buat roti canai lah. Pakai tepung. Cakui. Tinggal goreng ni. Tinggal goreng je. Lepas tu ada sos pandan ni semua yang kaya kan. Sedap geng, panas-panas makan cakui. Terbaik geng, padu. Kolam ni korang boleh lah pergi. RM40 sampai pukul 3 pagi kau boleh mancing geng. Dia buka pukul 8 tak silap saya. Tapi untuk kolam yang aku main, ni kolam 3, ni kolam 2. Hanya hari Sabtu saja dia buka. Kalau kau nak main harian, kolam nombor 1 belah ujung sekali. Okey.
Baik, kita teruskan lagi. Stay tune geng. Mantap. Ayan. Okey bang, selepas Chef Balong setting macam ni bang? Mantap. Betul jadi ya? Jadi. Alhamdulillah bang, rezeki. Betul. Wah, abang ni tadi macam saya juga geng. Tak pacak-pacak langsung geng. Lepas tu Along setting balik. Dah petang ni dia setting balik, dia nak makan. Tengok saya dah pacak, abang ni pun dah pacak. Ada sekali dengan kita orang geng. Ada sekali. Rod ni pun dia beli dengan Pok Suwan kan? Ni geng. Rod daripada Pok Suwan juga geng. Dia beli, dia nak test. First ke dah lama pakai rod ni? Oh, malam. Baru semalam beli. Ini lagi baru turun. Baru turun. Wush. Geng ni geng. Sebab apa berada ni datang? Sebab Pok Suwan ada. So abang ni nak cuba. Alhamdulillah. Abang ni duduk BSP geng, Bandar Sri Putra geng. Bandar Sriwana Putra. Sri Putra. Dekat area bla bla. BSP tu aku dah lupa dah. Kalau Bandar Sriwana Putra 90. Bandar Sri Putra. Ini. Yang ini berada ni dia merangkap cameraman Pok Suwan. PA. Personal assistant. Apa-apa Pok Suwan akan refer pada dia. Dan perbincangan semua Pok Suwan dengan dia dapat ada PA kan. Best lah dia PA. PA berbayar tak? Bayar. Kalau kami dia tak jawatan. Saya akan ulang-ulang sound ni Kalau tangguk ni ikan RM1. Alhamdulillah geng. Road Custom Studio daripada Pok Suwan. Ini dia Pok Suwan kita yang handsome. Tengok dia. Okay, mantap geng. Kau boleh support. Nanti aku tinggalkan nombor Pok Suwan dekat video aku. Aku tinggalkan dekat description. Kau boleh contact terus WhatsApp Pok Suwan. Jangan malam-malam. Malam-malam Pok Suwan dia tidur ataupun dia bekerja, kita tak tahu. Siang-siang. Okay. Suwan channel dah beku. Pok Suwan channel dah beku. Belum update. Alhamdulillah, brother kita ke naik. Akhirnya kita nampak senyuman dia di situ. Kita tengok. Push. Dapat first tu timbang. Kita cuba. Macam ada Okay geng. Jom. 11. Okay. Mantap geng, mantap. Ayan. Kita tunggu geng. Kita tunggu lagi geng untuk round yang seterusnya. Kau boleh tengok kat depan sana tu. Kau tengok kat kocak belah sana tu. Kau tengok depan aku tu. Dia tengah ambil geng. Okay. Betul-betul geng. Ini hari memang luck aku tak tahu macam mana umpan yang sama. Mungkin teknik aku salah, tapi Along bantu aku. Dan Along bantu seorang brother tadi tu, topi hijau tu, strike terus. Makna teknik kena betul lah. Bukan sekadar umpan kau power. Tak ada. Teknik kena betul. Kena tahu macam mana rentak ikan makan. Dia nak yang macam mana. Dia nak apung rambut ekor kinzir tu pendek ataupun panjang. Ataupun dia tak nak tu, dia nak kena letak marshmallow ataupun tidak. Itu semua teknik kan. Teknik. Kalau kau dah lama belajar main air tawar ni, air tawar ni, kau dah tahu dah agam-agam ikan. Sebab itu pemancing-pemancing air tawar ni kalau turun kolam, dia standby semua marshmallow semua pelbagai lah. Dia dah tahu dah benda tu, essence apa benda bagai tu. Okay, flavor-flavor yang biasa diorang pakai tu, semua diorang standby dah. Sebab apa, kadang-kadang ikan ni dia nak strawberry, kadang dia nak pandan, nak standby kan. Kita tak tahu kadang-kadang. Standby. Uish, dah bergerak geng. Dia tak nak pergi je. Standby. Ada. Dah tegang. Pergilah. Ambil lah Camon lah geng. Tolonglah. Ada. Standby. Ready. Go. 1, 2, 3, go. Tak nak ada. Okay, kita senyap. Masih senyap dia nak makan. Standby kan. Okay.
Okay, alhamdulillah geng. Oh. Okay, kita ketak sikit. Hoi. Okay geng. Okay, alhamdulillah. Bergerak aku geng ke depan. Okay, kita jack. Okay. Kiki. Kita kena bawa ke sini. Kita jangan bagi dia main. Okay. Okay guys. Okay, on lagi. Tembok on lagi. Up. Okay. Sekejap bang, sini bang. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih bang, banyak bantu saya tangguk ini bang. Gasak lah. Ada perut lagi. Tapi tak ada berat dah ni. Nampak perut, kadang nampak perut gemuk kan, kadang tak kan. Dia nak nampak yang betul-betul bulat. Dia kena betul-betul tombol dia macam busung Steady lah. Terima kasih bang. Okey. Wah, padu abang ni. Handsome mak. Okay. Jangan promote. Kelly. Okey. Mantap tu. Gila. Okey Ini dia. Okey Saya punya cikgu. Padu game. Banyak dia banyak belajar ajar saya ilmu air tawar game. Padu lah. Okay guys. Okay guys. Okay geng, aku tengah basuh tong kat tepi geng. Okay, buat last geng sebelum nak bersurai balik. Aku tengah basuh tong, tengok tong tepi tu. Aku tengah basuh. Cuma tadi basuh tu aku tak on kamera. Kalau on tadi tu okay guys. Aduh. Push. Tahu lah abang ni. Tahu lah abang ni. Dia mancing abang ni. Aduh. Weh, awak yang ajar saya. Bila ikan kecil lagi penat daripada ikan besar. Betul, ikan besar ni dia sekejap je. Dia kan.
Ada semua mati juga. Alhamdulillah. Buah yang akhir. Okay. Kita ni semua tak ada ranking. Abang ada ranking 15 kilo tadi. Dia dalam ranking top 4. Okey. Aduh. Okey bang, masih bang Baik. Alhamdulillah. Geng, tak ada ikan tadi tu. Ni lah aku tengah cuci tadi ni. Betul-betul aku pakkan sebelah. Okey. Aku cuci sikit. Nak balik kan, cuci guna air kolam ya. Bilas sini. Nanti kat rumah cuci lain. Cuci sabun pula. Bagi dia bersih. Kalau tak nanti dia berkulat. Okey. Kotak nanti. Okay guys, Alhamdulillah geng, selesai dah vlog aku pada hari ni geng, untuk mencari lesen kolam air tawar 2024 tahun baru ni kan, di kolam Batu Arang yang terletak di Rawang. Alhamdulillah aku berjaya naikkan 4 ekor. Banyak yang bantu aku untuk inari strike adalah Chef Along lah. Chef Along dia ajar saya teknik betul. Memang kalau tak, daripada awal sampai pukul 2, pukul 3 tu memang saya rentung gila. Tapi dah nak balik ni, Alung setting balik. Alhamdulillah kita berjaya naikkan 4 ekor daripada saya. Yang lain Alung, Pok Suwan, ada Bada ni. Okey. Okay. Semput geng. Aku rasa lain-lain dah tak ada geng. Terima kasih kepada korang di luar sana kerana sudi menonton vlog aku yang tak seberapa ni untuk lesen air tawar tahun 2024. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada abang ni, dia bantu saya tangguk inari geng. Berada ni ada ranking ke depan 15 kilo tepat. Okay. Lepas ni kawan kita. Okay bang, saya minta dia untuk berangsur dulu bang. Okay, nanti kita jumpa lagi bang Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Alung setting untuk abang. Mantap bang Okay. Ini dia Alung yang banyak bantu saya pada hari ni geng. Memang siapa yang kena Alung ni memang dia banyak bantu lah. Siapa yang mengata Alung kat luar tu, yang orang kata Alung ni sombong, tak ada. Kenal dulu Alung, macam mana panggil Alung, korang tahulah. Tapi yang banyak sebenarnya Alung tegur saya, banyak tegur untuk kebaikan geng, untuk saya perbaiki di masa akan datang untuk dalam dunia memancing ni. Memang banyak. So ni Alung channel, sahabat saya. Terima kasih Long Mantap, yang penting kita semua pacak. Padu geng, compan padu. Mantap. Okey, last sekali kepada Pok Suwan. Terima kasih Pok Suwan. Bawa Mantap, saya. mantap. Okey, ni Pok Suwan Kena geng. repeat gini. Kena repeat Okey, kepada korang dekat luar sana dapatkan Pok Suwan Road Custom Studio. Aku tinggalkan nombor telefon Pok Suwan dekat link description video aku, okey? Nanti kita tengok Pok Suwan. Umpan dia pun ada Pok Suwan. Mantap. Macam mantap. Semua ada geng. Padu, terima kasih Pok Suwan Okey. Kita jumpa lagi nanti. Boleh. Padu. Okey geng, aku rasa lain-lain tak ada. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton vlog aku. Okey, kita berjumpa di next content. Salam hormat daripada aku, Atuk channel, Chef Along channel serta Pok Suwan. Okey, kita berjumpa di next content. Assalamualaikum.